Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tradisi umat sebelum kalian. Siapa umat sebelum kalian? Nabi kata Yahudi dan Nasrani. Tradisi orang Yahudi apa tuan-tuan? Dan Nasrani, kedua-dua. Orang Yahudi, kecenderungan mereka untuk nak menghalalkan yang haram, bermuslihat, nak cari akal, nak cari jalan keluar untuk nak elak daripada ketetapan syariat. Seperti mana yang kita maklum, Allah kata riba tu haram, mereka berhelah sedaya untuk nak halalkan riba tu, dan sehingga kemuncaknya mereka kata riba ni sama macam jual beli. Tapi subhanallah, satu ketika dahulu, mungkin kurang lebih 100 tahun, dunia memerangi riba. Apa yang dikatakan bahawa tidak ada mana-mana negara golongan terlaknat Yahud ini masuk, melainkan mereka sudah hanya dihalau. Dikatakan ada dalam sampai 100 negara telah menghalau golongan yang menghalalkan riba ini, iaitu golongan Yahudi. Masyarakat lain semua memerangi riba kerana dia adalah kezaliman yang jelas. Tapi subhanallah tuan-tuan, hari ini macam mana agaknya keadaan riba? Keadaan riba sudah berleluasa satu dunia, sehingga dah jadi sebati. Tinggal lagi dengan tipu daya, tipu helah, tukar sini, tukar sana. Jadilah bai', apa-apalah dibagilah nama Islam dia untuk nak menghalalkan apa yang haram. Itu tradisi orang Yahudi. Apa yang dilarang oleh agama, ada sebahagian apa? Nak berhelah untuk nak benarkan. Jadi usaha mereka tidaklah tertumpu untuk nak praktikkan apa yang Allah syariatkan. Sebaliknya usaha mereka lebih kepada apa? Nak mengelak, nak bermuslihat. Adalah helah dia. Tak kemuncak helah dia apa? Ini khilaf. Itu tradisi orang Yahudi. Apa tradisi orang Nasrani? Taklid buta. Bahkan mereka mempertuhankan padri-padri mereka. Ketika mana padri mereka akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, dan mereka ikut. Dan kita lihat pada hari ini, itulah keadaan ramai daripada kalangan orang Islam yang akhirnya agama dia ialah apa? Ikut apa guru dia cakap. Guru dia kata, itulah yang dia nak ikut. Kalau dia tegur, ini menyalahi firman Allah, sabda Rasulullah, dia akan bertapi-tapi. Tapi cikgu aku kata ni, guru aku kata macam ni, Syekh si fulan kata macam ni, macam ni. Kita dah kata firman Allah, sabda Rasulullah, dia kata apa? Guru dia, cikgu dia, ustaz dia, syekh dia dan sebagainya. Kita kata ini tradisi orang Nasrani.